Oi 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 oi. Ombak gulung sikit tepi. Sikit je lah kot. Okey guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, berjumpa kita lagi hari ni. Hari ni aku nak lancor dekat sini sebab aku dah lama tak turun kat sini. Daripada sebelum monsun lagi. Sampai sekarang lah, so dah berapa bulan dah aku tak turun sini. So ingat nak try lah turun. Tapi hari tu aku dah riki kat sini. Tengah hari dia macam bergulung sikit lah kat sini. So aku risau sebenarnya. Tapi aku ada backup plan. Worst case scenario aku kena landing belah sana. Tapi sebelah sana nak naik, pantai dia curam. Tapi at least selamat landing kan. Kat sini itulah, pagi ni pun macam dah bergulung dah sikit. Sebab dia dalam terus ni. Dalam, lepas tu dia naik. Jadi lepas je. Cuma agak bahaya time nak naik tu je. Takut silap langkah kan. Sengit-sengit macam So itulah. Tengoklah apa yang ada ni. So tak melengahkan masa. Aku pun dah siap set up apa semua. Kita lancor je lah. Let's go. Oh yo. Tu lah dalam. Oh. Kan dah kata bahaya. Sebab pantai dia pendek. Ai, tak lepas lagi rupanya. La ilaha illallah, bersalah pula. Kena buat dulu lah. Beg aku dah hanyut. Pelancarannya sangat tidak smooth. Sebab cetek. Kan dah kata sikit je. Tapi bahaya. Sebab dia gulung pendek. Pagi-pagi dah basah dah. Apa ni? Launching yang tak best. Pendek sangat dia punya ombak dia. Betul-betul tepi je. Itulah time kita nak naik tu yang bahaya. Yelah sebab belakang aku berat ada bateri. So bila depan aku dah dalam, tapi belakang aku sangkut kat pantai lagi. Tu yang melekat tadi tak pergi-pergi. Apa dah lepas. Balik fikir lain lah. Apa ni? Oh, harus kat sini laju. Ya, tapi umpan ada. Cuma harus lah laju kat sini. Dia dekat dengan structure je mesti laju harus. Akhirnya dapat kat umpan susah ni. Harus laju sangat ni. Okey, dapat. Apakah ini? Oh, selah. Alhamdulillah. Mari sini. Selah saiz padu ni.
Kita pasang 3 mata. Satu kita biar kat belakang. Begitu. Padu. Umpan padu. Guys, ada layaran. Ada layaran naik sebelah aku ni. Oh. Ada pelampung kat belakang aku ni. Ada layaran guys naik sebelah aku. Nampak sini tak ada trolling lagi. Sebab ada pelampung naik sebelah aku tadi. Dah. Macam layaran jadi. Dia dah ambil dah. Dah ambil. Layaran guys. Alamak. Bukan. Ni banang. Alah. Ni layaran pendek. Layaran pendek. Aku trolling sekejap lagi lah. Ada layaran geng. Habis umpan aku. Dia naik sebelah aku tadi. Tak tahu kau nampak tak dalam kamera. Sebab dia naik tepi aku tadi. Aku nampak sirip dia je. Tiba-tiba jangan ada sirip bergerak. Ada layaran geng. Kena ni pisang ni. Lah, baru turun dah kena potong. 3 biji dah aku ni. Aduh, ada barakuda bawah ni. Banyak tak kena hari ni. Seharian tak kena je ni. Hancur mengarut, jig pun mengarut. 3 biji aku jig hilang. Hilang tak ada apa-apa. So tu depan tu nampak macam hujan. Aku tengah trolling so slow ni sambil naik ke atas. Tengok keadaan macam mana. Kalau rasa tak selamat, aku akan patah balik lah. Biasanya insyaAllah okey kot. Tengok keadaan macam mana ni. Arus memang laju ni. Buat dia kata tak bergerak. Angin dah datang. Angin dan hujan dah datang guys. Ayo, pisang aku ni, pisang. Dia nak bawa. Aduh. Sejuk lah. Janganlah lama sangat hujan ni, sejuk ni. Oi. Apa ni? Takut tripod. Wah, guys, tempatnya hujan. Aduh. Angin pun padu. Aku lawan angin ni, aduh. Aku lawan arus, aku lawan angin dengan air tadi. Jangan. Kena ikat ke pelampung dulu. Macam pelampung tak boleh. Ya.
berhenti je. Memang tak ada apa-apa dah ni. Memang tak boleh buat apa guys. Aku bikat dulu. Aku lepas umpan hidup kat belakang lah. Aku lepas umpan hidup bagi jangan sebab arus ke sana. So umpan hidup kau akan lari lah kot kat sini. Agaknya. Guys, sementara tunggu arus laju sangat ni, kita kutip dulu. Okay, kalau selah kot ni kot. Banyak je. Oh. Kunyit. Okay, adalah selah. Kunyit dan selah bergila-gila. Arus memang laju gila. Aku punya motor pun semput jadi. Motor boleh gerak tapi dia lah. Dia akan bukan semput, dia letak load banyak dekat motor lah. So tak ada buat apa lah sekarang ni. Memang aku tengah tunggu je. Hujan dah berhenti. Tadi aku mandi setengah jam kot. Setengah jam aku mandi sejuk juga. So memang tak boleh buat apa sekarang. Tunggu arus slow sikit baru aku bergerak naik atas ke atau bawah ke, tengoklah macam mana. Tapi sementara tu isi masa lapang ni dengan kutip umpan. Strike guys. Ikan apa ni? Tengah banyak laju. Padunya. Ikan apa ni? Ikan. Oh. Naik cepat ni sebab belakang tu ada tali. Tu yang aku pasang motor ni. Ada lagi pergi tali masak pun. Kenapa ni guys? Padunya. Keluar lah. Oh, epic. Oh, epic sangkut badan. Tu lah kuat sangat.
mana pun. Tapi kuat dia sebab takut badan. Dah lah harus laju gila. Oh lama. Strike of the day pukul berapa ni? Pukul 12. Oh sebaik tak lucut. Ebek bulat guys. Ebek ni memang kuat. Okay geng. Ebek sangkut badan. Wah lajunya hanyut. Aku hanyut 3.5 km sejam aku hanyut ni. Bapak laju. Ui dah jauh dah daripada spot. Bapak jauh gila. Ui 3.5 hanyut. Gila ke apa? Kuat sangat arus ni. Ebek bulat. Lajunya ya Allah. 3.5 hanyut. Gila ke apa? Wih, mantap. First try of the day ke 12. Hari yang menyeksakan. Tapi adalah silau. Mantap. Tak boleh magic ni guys. Hanyut laju sangat. Tak boleh nak attack spot langsung. Laju gila punya hanyut ni. Aku tak pernah lagi kena arus laju macam ni. Ni kali pertama ni. Hanyut 3.5 km sejam. Gila ke apa? Sebab bukan motor. Kalau kayu ni, kayu tu untuk duduk setempat, bukan kayu untuk bergerak. Gila. Yes, sekarang dah pukul 3.10. Aku dah nak sampai darat dah. Hari ni memang tak boleh mancing. Aku rasa ikan ada, tapi sebab tak boleh mancing, arus laju sangat. So sekarang ni baru arus dah start slow sikit kot. Aku tak tahu, mungkin sebab aku dah rapat dengan pantai. Tapi kat tengah tu memang tak boleh mancing lah, senang cerita. Bateri motor aku tinggal lagi 30% je. So untuk keselamatan lah, untuk keselamatan aku balik lah. Kan buatnya aku kat tengah tu, arus tolak aku ujung sana, aku tak boleh balik, syang. Arus memang laju gila-gila. Aku tak pernah kena arus yang laju macam ni. Kenapa padahal bulan penuh dah lepas dah. Dah nak landing, aku kena landing belah ni kot. Nampak belah kanan ni bergulung, belah kanan tembok ni. So belah kiri nampak okey sikit. Tapi aku nak mengheret kayak tu, dia naik curam. Perit sikit lah nak heret ni. Tapi baik selamat. Daripada daripada aku ke kanan, lepas tu macam kena pagi tadi. Seram. Si baik lenang belah ni. Belah sana bergulung-gulung. Tapi kau tengok curam. Aku kena fikir macam mana nak angkat kayak ni. Lalu kat bukit tu kot. Boleh kot. Kan. Tapi lagi bahaya. Lagi bahaya daripada sebelah. No, bergulung. Gulung pendek kat tepi. Baik boleh landing belah ni. Perit yang ni. Perit. Alright, jom kita closing. Hari ni hasil seekor je hari ni. Sebabkan aku tak boleh mancing. Ada hasil tunggal, tapi adalah manis. Macam-macam pagi tadi kena hentam ombak. Lepas tu kena hujan. Kena ribut. Ada. Ekor je. Aduh. So guys, itulah nama macam mana hari ni kan. Tak boleh mancing. Arus memang bukan peluru atau torpedo, aku tak tahu dah arus apa hari ni. Aku tak faham kenapa arus kuat sangat. Biasanya arus kuat okey lah, tapi hari ni memang sangat tak boleh mancing. Hanyut 3.5 km sejam hanyut. Tu hanyut tu. So maknanya kena gerak depan 3.5 kalau nak maintain atas spot. Lepas tu satu lagi, buang jig jatuh, jig ke belakang terus lah.
Tak boleh buat apa-apa ni. Trolling pun tak menjadi ni. Mungkin sebab arus laju sangat. Ikan naik atas ke macam mana ke. So tapi itulah. Pagi tadi aku dapat layaran main dekat dengan aku. Tapi dia tak nak ambil. So tak apalah. Aku pun seram kat aku dengan layaran ni. Campur dengan arus laju. Hanyut. Tak tahu ke mana dah nanti aku kan. So jom kita closing. Hasil tunggal ni ada manis. Yang pentingnya kilat-kilat guys. Alamak, silau-silau. Oh. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Wui, ebek bulat. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa di depan. Bye bye. Lepas. Aduh, nasib baik kau ada. Kalau tak kumpau aku ni. So alhamdulillah tak kumpau lagi tahun ni. Hampir kumpau geng. Aku dah seram sejuk lah tadi. Seram sejuk sebab kena ribut kan. Tapi ni seram sejuk kumpau. Nasib baik lah. Baik ada ebek seko. Jom balik.